Dia ada satu tiang. Saya ulang alik JBL memang selalu tertanya, tiang apa projek, siapa kat situ? Kamu siapa? Kamu siapa? Kan dah jumpa kat mana lah. Ini projek dia lah. Kontraktor mana kontraktor? Saya punya pandangan lah, kalau lambat dan makin lambat, beban tu dekat kita nak siapkan. So macam mana kontraktor? Sekarang ni kita committed lah. Kita dah maklum kepada esok walaupun kita hantar notis. Still kerja, kita kerja. Dan kena siap. Kamu dah masuk sebagai penyelamat lah. Fokus kita nak selesaikan kontrak yang dah ada. The best is actually kena siapkan cepat. Nampak progress tu berlaku dengan baik lah setakat ni kan. Masalah dengan utility ada lagi? Dia dah buat proses apa untuk dia migrate tu. Dia mengambil masa lah. Apa kerja yang kita boleh laksanakan memang kita teruskan lah. Kita tak ada tunggu dia. My view, kegiatan ekonomi kena teruskan. Sebab ni dah good progress lah, 60%. Cuma walaupun suasana mencabar, industri pembinaan ni terkesan sekarang ni. Tapi kena siapkan sebaik mungkin lah. Harapannya walaupun tekanan dari segi geopolitik yang berlaku, kita mengharapkan pihak JKR dan juga pihak kontraktor untuk terus memberi komitmen yang sebaik mungkin menyelesaikan tanggungjawab ini.